Hai hampa, pagi-pagi Siti dah start makeup hampa sebab Siti nak buat video. So first Siti pakai apa orang panggil ni? Sunscreen. So Siti pakai sunscreen Mary Kay ni, dia memang lembap lah hampa untuk kulit kering. So kalau hampa nak beli sunscreen, hampa kena tengok juga untuk dry skin ke, untuk oily skin ke. Takut nanti kalau hampa pakai dia berminyak. So Siti kulit kering, Siti pakai yang dry skin lah. So lepas tu Siti pakai foundation. Foundation ni by Bella Spark. So dia creamy foundation. So Siti dab je. Dan pastikan hampa tolak foundation tu ke bawah ya. Bukan tolak ke atas, tolak ke bawah. Kalau hampa nak pakai skincare, baru hampa tolak ke atas. So Siti pakai eyeshadow pun from Mary Kay. So Siti ambil coat pink, tapi pink dia agak natural lah hampa tengok, tak apa nampak pun. So Siti suka sangat pakai yang tu sebab yang tu lah yang paling sesuai dengan kulit mata Siti. And then Siti pakai eyeliner. Yang ni eyeliner gel pun from Mary Kay juga. So semua produk Siti pakai memang Mary Kay lah hampa. Hampa tengok Siti pakai daripada hujung, Siti tarik, lepas tu Siti tarik ke dalam. So kalau hampa nak pakai nak pakai eyeliner, hampa kena tolak ke dalam supaya hampa punya eyeliner tu dia tak membesar ke tak tercomot ke. So tolak ke dalam lah hampa. And then Siti pakai blusher. Yang ni orang panggil blusher tanam lah hampa. Blusher tanam ni senang sangat. Siti pakai from Anas. Anas punya blusher memang cantik hampa. Dia sangat natural. Hampa yang kulit tan skin pun boleh pakai. Siti ni kulit Siti tak ada lah putih sangat hampa. Tan skin juga. Lepas tu Siti pakai lipstick. Yang ni matte lipstick. Memang Siti suka sangat colour ni. Memang sesuai dengan Siti. Matte lipstick ni from Hijau. Siti beli dekat Guardian. Dah siap hampa. So memang simple lah makeup tutorial Siti ni. Tapi husband cakap ni agak heavy makeup. So hampa boleh komen tak ni heavy ataupun simple makeup. Bye.